Hello everyone, Miss Han here. Pelahu sanggut di Kota Terengganu ni Johor mai. Hari ni saya nak buat perbezaan kenderaan di negara Malaysia BS Indonesia Batam. Okey, di Malaysia majoriti kereta berdua Azia, berdua Myvi dan berdua Azza. Berdua Azia jenis hatchback, berdua Myvi hatchback dan berdua Azza MPP. So di Indonesia Batam, berdua Azia bersama dengan Toyota Agya AGYA dan Azul Ayla berdua Azia. Di Indonesia Batam menggunakan Ayla dan Agya, Azul Ayla dan Toyota Agya AGYA. Kalau berdua Myvi di Malaysia, di Indonesia dipanggil Daihatsu Sirion. Kalau berdua Azza di Indonesia dipanggil Avanza, Toyota Avanza atau Daihatsu Arunia, XENIA, Daihatsu Enia. Daihatsu Enia ni kalau kita nampak pattern sebiji macam berdua Azza, cuma nama dia beza. Ada sahabat saya, dia ada konten YouTube table iaitu Obi Sabut 69. Dia adalah beli kereta Toyota Avanza di Zudum Toyota Avanza Zudum Toyota Sekupang, Batam, Indonesia. Untuk detail maksudnya sewa, harga Toyota Avanza di sana 150 juta rupiah, tak silap saya. Nanti saya akan bagi link dia di bawah untuk anda tonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen nombor ni, share kepada sahabat anda. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next content.